Kencing manis, darah tinggi dan kolesterol, siapa yang ada penyakit tiga serangkai ini boleh tengok video ni sampai habis. Divinous Black Seed Oil, Sacha Inci Oil dan Olive Leaf Extract secara umumnya boleh digunakan untuk kesihatan jantung, fungsi imun dan tinggi dengan sumber antioksidan. Kandungannya, Black Seed Oil atau dikenali sebagai Habatus Sauda tinggi dengan thymoquinone yang boleh bantu untuk kesihatan respiratory seperti asma, bronchitis dan lung inflammation. Ia mempunyai natural antihistamin yang dapat membantu masalah seperti alergi rhinitis, resdom dan hidung tersumbat. Disebabkan ia tinggi dengan ciri-ciri antiviral dan anti radang, ia mampu untuk menangani masalah kulit seperti rashes dan eczema serta mampu untuk lawan jangkitan parasit. Ia juga bantu untuk regulate tekanan darah dan masalah rintangan insulin. Yang kedua, kita ada Sacha Inci Oil. Sacha Inci adalah plant-based yang tinggi dengan protein dan fiber, mempunyai kandungan PUFA iaitu lemak poli tak tepu lebih tinggi dari minyak sayuran yang lain dan omega 3, EPA dan DHA iaitu essential fatty acid 40 ke 50% lebih tinggi berbanding minyak ikan. Ia juga dilengkapi dengan omega 6 dan 9. Selain itu, ia tinggi dengan vitamin A dan E sekaligus menjadikannya sumber antioksidan yang terbaik. Fungsinya, dengan adanya EPA, ia membantu mencegah dan meningkatkan kesihatan jantung serta melancarkan pengaliran darah dalam tubuh. Seterusnya, dapat kurangkan LDL dan tingkatkan bacaan HDL kolesterol serta mengawal gula dalam darah. DHA di dalamnya juga akan membekalkan nutrisi penting kepada otak untuk lebih produktif dan meningkatkan daya ingatan. Sifatnya yang tinggi dengan anti radang boleh bantu untuk masalah sakit-sakit badan dan juga sakit sendi. Yang terakhir kita ada Olive Leaf Extract. Ia diekstrak dari daun pokok zaitun di mana ia mempunyai tinggi bioaktif compound iaitu oleuropein, yakni ia lebih tinggi dari olive oil biasa, even virgin olive oil. Ia ada powerful antioksidan di mana potensinya adalah lebih kuat dari vitamin C, malah superfoods yang lain seperti berries. Jadi kelebihannya dapat membantu untuk stimulate immune system, ada antiviral properties yang boleh protect against upper respiratory infections dan common cold. Ia dapat tingkatkan fungsi jantung dan salur darah, boleh bantu mereka yang ada coronary heart disease, arrhythmia dan juga hypertension. Ia bantu untuk normalkan lipid profile dan melindungi sel-sel dari oxidative damage. Berdasarkan ketiga-tiga kelebihan kandungan yang saya sebutkan tadi, produk ini umumnya boleh membantu dalam menangani kebanyakan penyakit tiga serangkai khasnya. Ia boleh mengawasi bacaan darah tinggi, masalah kolesterol dan juga mengawal bacaan gula dalam darah. Cara pengambilannya, boleh ambil 1 ke 2 soft gel sehari selepas makan. Treat your health right dengan Divinous boleh dapatkan di Kaisa Pharmacy sekarang.